Penganjuran persidangan dan pameran antarabangsa teknologi hijau dan produk Eco Malaysia iGEM 2025 berjaya menarik perhatian dunia. Ia terbukti apabila acara itu menerima kehadiran 55,000 pengunjung dari 40 negara serta 420 reruai pameran dan 8 pavilion antarabangsa sekaligus mengukuhkan peranan Malaysia sebagai peneraju hijau serantau. Dalam memperkasakan komitmen global terhadap tindakan iklim, Persidangan Kelestarian Kuala Lumpur KLSS 2025 yang dianjurkan secara serentak berjaya menghimpunkan 477 delegasi dari 17 negara. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Dr. Ching Toh Kim berkata, melalui dua acara ini, Malaysia menonjolkan peranannya sebagai peneraju transformasi polisi dan teknologi hijau serta pembangunan lestari di rantau ini. Malaysia has firmly established itself as a regional leader in green technology and sustainable development. Our pursuit to net zero is not simply a national aspiration. It is a solemn duty to confront the urgent global climate crisis. Beliau berkata demikian semasa majlis minum petang iGEM 2025 di Ibu Negara. Seiring matlamat negara untuk mencapai sasaran pelepasan karbon sifar menjelang 2050, penganjuran iGEM 2025 sekaligus membuka peluang untuk mengimbangi di antara pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan alam sekitar. Usaha ini turut membuka peluang kepada sektor swasta untuk melabur dalam teknologi hijau serta menawarkan pekerjaan baru yang lebih lestari. Kita nak lihat lagi ramai pembuat teknologi tempatan, SME, PMKS tempatan yang menghasilkan produk dan servis dalam bidang kelestarian untuk turut serta untuk mempamer di sini sebab platform iGEM adalah platform antarabangsa. Kita dapat pengunjung daripada banyak negara. Dalam majlis sama, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam turut mengumumkan tarikh penganjuran iGEM dan KLSS seterusnya yang akan berlangsung dari 7 hingga 9 Oktober 2026.